anda ada 10 minit ke? Jom ubah hidup anda dengan membaca. Dengan membaca. Boring lah. Cuba baca ini. Wah, bestnya. Macam tengok movie dalam kepala. Okey. Dengan membaca, kita boleh jadi apa sahaja. Lebih yakin, lebih bijak dan lebih kreatif. Membaca membuka pintu ke dunia tanpa batas. Ia membuka peluang untuk kita melihat, memahami dan merasai sesuatu yang lebih luas daripada kehidupan seharian. Dengan membaca, kita boleh mengembara ke pelbagai tempat, dari hutan misteri ke angkasa lepas tanpa perlu melangkah keluar. Setiap buku yang kita baca membawa kita mengenali watak-watak baru, mempelajari pengalaman hidup dan memahami perasaan orang lain. Membaca bukan sahaja menambah ilmu, tetapi juga membentuk cara kita berfikir, menjadikan kita lebih kreatif, lebih matang dan lebih yakin dalam membuat keputusan. Ia membantu kita berkomunikasi dengan lebih baik, memberi idea-idea baru dan membuka peluang untuk mencapai impian kita. Penuh suspense. Setiap helaian yang dibaca hari ini adalah langkah kecil menuju kejayaan masa depan. Jadi, luangkan masa walaupun hanya 10 minit sehari, kerana membaca mampu mengubah siapa diri kita dan ke mana arah kita. Mulakan hari ini, kerana pembaca hari ini adalah pemimpin masa hadapan. Selamat petang, Oh Yuyin. Selamat petang, Cikgu. Okey, tadi apa buku yang kamu telah baca? Saya baca buku Bully Bear. Okey, macam mana dia punya ending? Gembira ke, sedih ke, macam mana? Gembira. Gembira dan juga? Seronok. Okey. 10 minit boleh ubah hidup anda. Jom membaca.